Ada banyak adegan yang kita tonton dalam filem yang kita rasa, ya betul, ini masuk akal. Betah lagi adegan yang sama diulang-ulang dalam banyak filem. Sampai kita rasa apa yang digambarkan oleh movie tu semua itulah fakta alam realiti. Takkan pengarah filem tak buat homework dulu kan? Mesti dia dah kaji dalam-dalam dah untuk hasilkan adegan yang paling realistik dalam filem yang dia hasilkan. Kan pengarah kan? Kau dah buat homework kan? Pengarah, sebenarnya ini sangat-sangat mengejutkan. Banyak adegan dalam filem sebenarnya tak realistik. ya, pendedahan ni betul walaupun susah nak percaya. Bukan tu je, banyak adegan dalam filem yang kita sangka realistik rupa-rupanya melanggar hukum fizik. Ini sangat-sangat tak boleh dimaafkan. Jadi dalam video ni kita nak bongkarkan beberapa scene dalam filem yang sangat popular, sangat macam masuk akal, tapi rupa-rupanya melanggar hukum fizik. Pirates of the Caribbean, Kapal Selam Sampan. Adegan filem yang pertama adalah filem Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Filem tahun 2003 yang ada banyak benda yang penonton susah nak lupakan. Jack Sparrow adalah lanun yang paling teruk kita pernah dengar. Masalahnya kita pernah dengar. You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of me. Filem ni juga CGI dia sangat-sangat cantik, realistik. Ini CGI tahun 2003. Kenapa CGI 20 tahun yang lepas lagi cantik daripada filem sekarang? Tapi malangnya satu momen yang paling diingati sebab dia tak realistik adalah adegan kapal selam sampai. Kapten Jack Sparrow dan member dia Will Turner nak mendekati satu kapal lain tanpa dikesan. Jadi apa mereka buat? Mereka terbalikkan satu sampan kayu untuk diorang masukkan tenggelam dalam air. Dalam sampan tu sekarang adalah ruang udara untuk diorang bernafas yang diorang gunakan untuk berjalan di dasar laut tanpa dikesan. Sekali tengok adegan ni macam boleh jalan. Apa yang tak kena? Archimedes sangat-sangat benci dengan adegan ni. Sebenarnya kan bila satu objek dia tenggelam dalam air, sentiasa ada daya yang menolak objek itu ke atas. Daya ini diberi nama daya apungan. Daya apungan ini bergantung kepada sebanyak mana air yang telah dialihkan oleh objek tu. Lagi banyak air yang dialihkan oleh objek, lagi banyak air itu akan melawan balik, menolak objek itu ke atas. Kalau objek tu dia lagi berat daripada daya tolakan air yang dah dialihkan tu, maka objek tu dia akan jatuh tenggelam. Tapi kalau objek tu dia lagi ringan daripada daya tolakan air tu, maka dia akan terapung. Itulah ringkas dia. Nak tahu betapa kuatnya daya yang menolak objek tu naik ke atas permukaan, kita kena tahulah isi padu objek tu. Objek yang mengalihkan air itu. Dalam kes kapal selam perahu terbalik ni ada 3 benda lah yang ada isi padu. Isi padu sampan kayu, isi padu udara dalam sampan kayu yang terbalik tu, dan isi padu 2 mamat yang berjalan dalam air. Saya tak naklah tunjuk jalan kerja penuh, tapi dengan kita andaikan beberapa nilai yang masuk akal, tinggi 2 lelaki tu, ketumpatan kayu, kita bolehlah dapat kira berapa isi padu semua objek yang telah mengalihkan air. Dan daripada tu kita dapatlah kira jumlah daya apungan air yang menolak ke atas dalam 17,100 Newton. Masalahnya jumlah ini lagi berat berkali-kali ganda daripada berat ketiga-tiga objek tu. Bermakna mustahil sampan terbalik tu boleh tenggelam. Dia sepatutnya akan ditolak terapung ke atas. Kalau nak kekalkan sampan submarine tu tenggelam, sebenarnya kena ada tambahan beban sebanyak 1.3 tan. Kena ada sebiji kereta melekat dekat sampan perahu tu baru dia boleh tenggelam. Kecualilah kalau Kapten Jack Sparrow tu sebenarnya tengah pakai baju pemberat seberat 1 tan dekat badan dia yang dia akan buka secara terdesak bila lawan dengan bos. Apa ingat cerita Naruto ke? Letupan di angkasa lepas. Cool babe, pertempuran di angkasa lepas ni. Pesawat-pesawat yang menembak laser pada kelajuan cahaya pada sasaran-sasaran. Letupan inferno kemerah-merahan bila pesawat angkasa tercanggih tumpas ditembak di dalam perang. Dan pada waktu tu panggung wayang penuh dengan kesan-kesan bunyi yang sangat-sangat epik. Piu piu piu, kiri kanan depan belakang.
Adegan pertempuran angkasa adalah antara adegan yang paling mengujakan dalam mana-mana filem. Masalahnya, semua benda yang kita tengok, semua tu salah. Tak ada tak betul semua ni. Bermula daripada letupan inferno di angkasa tu, okey. Kita belajar api nak menyala, dia perlukan oksigen. Kat angkasa lepas ada oksigen tak adik-adik? Tak ada. Jadi nak datang mana api letupan tu? Jawab. Letupan sebenar pertempuran angkasa kalau berlakulah adalah bosan. Dia cumalah gas dan serpihan-serpihan yang mengembang laju dari tempat letupan. Jap abang ni scam ni. Dah kenapa pula engkau ni? Kalau tak ada oksigen maka tak boleh ada api di angkasa lepas. Aja jawab macam mana matahari boleh menyala, warna apa, warna oranye, ada api kat situ dekat angkasa lepas. Macam mana tu? Matahari tu cerita lain bang. Matahari tu dia menyala, dia terbakar disebabkan oleh interaksi nuklear. Bukan sebab reaksi bahan kimia api telan oksigen. Banyaklah alasan kau. Bukan tu je bunyi-bunyi pertempuran epik yang kita duk dengar tu, semua tu salah. Nak mendengar bunyi kena ada medium yang menyalurkan gelombang bunyi. Dekat bumi biasanya medium dia udara lah. Boleh juga medium dia benda berpejal lain macam tali. Tapi dekat angkasa lepas sekali lagi dia vacuum. Dia tak ada medium nak menyalurkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi tu tak boleh nak pergi mana-mana. Tak ada benda nak tolong sampai dia. Jadinya kalau impian korang adalah nak bertempur dalam peperangan epik di angkasa lepas, di angkasa raya, situasinya macam korang cuba buat lawak dekat ceramah tapi tak ada siapa-siapa yang gelak. Senyap je, awkward. Apa? Tak cakap pun ini pengalaman saya ke apa? Mana ada? Malu babe. Okey, tak apa, mungkin tak ada bunyi, mungkin tak ada letupan, tapi masih lagi epik kalau kita bertempur di angkasa raya sebab pemandangan dia epik dengan laser yang berwarna-warni. Impian masih lagi hidup. Apa? Jangan cakap laser dalam filem pun scam. Jangan. Dalam filem biasanya mereka tunjukkan laser ni macam satu tiang cahaya. Dia sangat terang, sangat nampak. Yang biasanya laser-laser tu berwarna biru, merah, hijau. Kadang-kadang laser ni jadi halangan yang mesti dielak oleh hero. Kalau kena je laser tu jadi salami potong bang. Tapi cerita dia, laser ialah radiasi elektromagnet tertumpu yang merangsang foton dan menghasilkan aliran yang bertenaga. Laser ni dia berbeza dengan cahaya yang biasa. Satu, sebab dia hanyalah satu panjang gelombang cahaya. Orang parit bunta kata monokromatik. Cahaya biasa ada banyak panjang gelombang. Foton dia bergerak teratur, tapi cahaya biasa dia bergerak tak teratur. Dan laser ini dia satu arah, bermaksud dia terfokus dan kuat berbanding cahaya yang lemah dan tersebar. Nak tengok cahaya, sepatutnya cahaya tu kena masuk pada mata korang sebab korang tengok guna mata. Tapi adik-adik, laser jangan tengok direct tembak ke mata, buta mata. Pesanan penaja. Jadi teori dia, korang sepatutnya tak boleh nampak laser sebab tak ada cahaya laser yang patut masuk pada mata korang. Dia tembak ke tempat lain, tak masuk pada mata korang. Tapi masalahnya dalam dunia sebenar kita tetap nampak je cahaya laser. Sebabnya untuk nampak laser, selain daripada tembakan laser tu intensiti dia kena kuat, satu syarat penting adalah kena ada benda yang memantulkan cahaya-cahaya laser itu masuk ke mata kita. Untuk kita nampaklah laser tu sebab kita tengok guna mata. Apa benda yang pantulkan laser dekat tengah-tengah udara? Itulah jawapan dia. Udara. Dalam udara ada partikel-partikel. Partikel-partikel itulah yang pantulkan cahaya laser masuk ke dalam mata kita. Kalau partikel udara tu dia ada lagi banyak, contoh macam tengah berasap atau tengah berkabus, orang akan nampak lagi jelaslah cahaya laser tu. Tu sebab banyak laser show dibuat dengan asap dan kabus. Jadi balik pada pertempuran laser di angkasa lepas yang kita biasa tengok dalam filem. Laser dekat angkasa lepas ni dia nak pantul pada apa? Angkasa lepas kan vacuum, hampir tak ada partikel. Jadi korang sebenarnya di angkasa lepas tak boleh nak nampak pancaran-pancaran laser yang ditembak ni. Dia halimunan.
Bapa bosan babe, pertempuran dekat angkasa ni tak epic langsung. Jadi itulah dia beberapa scene filem popular yang macam masuk akal tapi sebenarnya melawan hukum fizik. Apa? Ada nak minta review satu lagi adegan sangat-sangat popular? Okey, tunjuk pada saya. Oh, ni Indiana Jones ni. Dia nak selamatkan diri daripada letupan nuklear? Macam mana, babe? Peti ais. Dia menyorok dalam peti ais. Tak ada outro, tak nak.